Nabi kata siapa dia yang lalu kepada mana-mana kubur, dia baca Fatihah sekali, Qul Allah sebelah kali, ayat kursi sekali. Fatihah sekali, Qul huwallah sebelah kali, ayat kursi sekali, dan dia hadiah kepada ahli kubur, maka dia akan dapat pahala sebanyak mana orang di tanah di situ. Tu ziarah kubur. Nabi pun sebut suruh ziarah kubur. Bukan orang sufi ya lagi orang ziarah kubur ni. Orang Islam kena ziarah kubur. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut. Nabi kata dulu aku pernah melarang kamu ziarah kubur kerana kamu ni jahiliah berat sangat, takut tak reda dengan ketentuan Tuhan. Tetapi sekarang ziarahlah kubur. Nabi suruh kita ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirukumul maut, kerana ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian.